Nak ubah hidup tapi selalu gagal? Jangan ubah diri dulu, ubah persekitaran kau. Ramai tak tahu, penulis buku Atomic Habits, James Clear, kata persekitaran jauh lebih berkuasa daripada keazaman atau willpower kita. Contoh mudah, kau nak berhenti makan makanan ringan. Langkah pertama, jangan simpan langsung dalam rumah. Susah kan nak makan kalau benda tu tak ada depan mata? Nak jadi rajin membaca. Letak buku atas meja kerja kau, bukan sorok dalam almari. Bila nampak selalu lebih mudah nak capai dan baca. Nak bersenam setiap pagi? Siapkan pakaian sukan dan kasut, siap-siap tepi katil sebelum tidur. Jadi, bila bangun, semuanya dah tersedia. Tak ada lagi alasan nak cari nanti. Nampak tak? Apabila persekitaran menyokong tabiat yang kau nak bina, semuanya jadi lebih mudah dan semula jadi. Kau tak perlu paksa diri guna disiplin yang kadang-kadang datang dan pergi. Orang selalu gagal sebab mereka terlalu bergantung pada disiplin, padahal sistem di sekeliling mereka sedang mensabotaj usaha mereka sendiri. Ingat, persekitaran yang betul akan buat tabiat baik kau jadi automatik. Jadi kalau kau nak tabiat baru tu betul-betul melekat, berhenti salahkan diri sendiri. Sebaliknya, reka semula persekitaran kau.